Zarina Zainuddin tunjuk cara-cara nak panaskan pulut kuning dan rendang kerang. Kalau tak panaskan pun boleh saja makan. Rendang kerang banyak, tak tahulah untung ke tidak jual macam ni. Assalamualaikum dek. Okey, hari ni Ina nak tunjuk pulut kuning kat Ina ni macam mana cara-cara untuk panaskan dia, okey? Kalau makan tak payah panas pun boleh, okey? Buka sampai dia tengok ujung tepi ni ya kan, ada ni. Buka. Keluarkan pulut. Yeay, pulut nampak tu. Pulut. Nampak ni. Mana buka rendang? Ni keluarkan rendang pula. Buka rendang. Adik banyak dek, rendang kerang semua. Aku tak tahulah kita berniaga ni untung tak untung.